Hai, jumpa lagi. Kali ini saya nak kongsi sedikit tentang Akta Kecakapan dan Konservasi Tenaga EECA 2024. Saya ada juga dengar macam pertanyaan ataupun perbincangan tentang mesti ke kita engage konsultan perunding untuk kita bangunkan sistem pengurusan tenaga. Soalan ini biasa dah saya dengar. Jawapan saya simple je, tidak semestinya. Maksudnya soalannya lagi, boleh ke kalau boleh buat sendiri sistem pengurusan tenaga by the internally by the energy manager ataupun energy management committee? Jawapan je simple, boleh, tak ada masalah. Tak semua perkara perlu engage consultant. Walaupun saya consultant, energy management system consultant dan trainer, tapi saya rasa itu adalah pilihan. Sebab ada saya jumpa a few companies yang saya jumpa, person yang in charge untuk energy management, mereka bangunkan sistem tanpa memerlukan consultant, and until ada yang dah sampai ke tahap dapat persijilan ataupun certification. So tak ada masalah. Jawapan dia boleh, memang boleh, teramat boleh. Itu yang sebenar-benarnya lah. Ideally macam tu lah. Okey, tapi ada syarat ni lah. Syaratnya sesiapa yang akan lead ataupun coordinate pembangunan dan pelaksanaan sistem pengurusan tenaga tu, dia sendiri perlu tahulah. Dia tahu dia seorang yang well versed dengan keperluan-keperluan satu sistem pengurusan tenaga yang lengkap. Berdasarkan yang pertama, kalau ikut Akta Kecakapan Tenaga ni, berdasarkan Guidelines on Energy Management System yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, yang sama juga keperluan hampir sama, saya kata lebih 90% sama dengan keperluan-keperluan dalam standard ISO 50001. Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat tu dia lah, sesiapa yang lead tu perlu tahu bagaimana nak translate kan, macam mana nak translate keperluan-keperluan dalam guidelines tu atau standard tu into action. Itu saja. Kami konsultan ni buat tu je sebenarnya. Saya as a konsultan ni, sebab saya ni bukan konsultan ni hanya buat dokumen. Saya bukan buat documentation saja, hanya buat dokumen macam manual kan, SOP, work instruction, bukan. Saya memang saya dan saya punya team of consultants, kita akan guide step by step bagaimana nak translate requirements, each requirement dalam guidelines tu into action yang akhirnya akan membangun satu sistem pengurusan tenaga yang lengkap, dibangunkan dan boleh dilaksanakan dan boleh juga ditambah baik daripada masa ke semasa ataupun continually improve. Boleh, tak ada masalah. Ada saya jumpa some energy manager RAM, yang dia beritahu saya, "Cik ni saya dah buat sistem dah. Selepas I came to your training," dia kata. I think they came for my training few years back, and then dia go back dengan dia buat dalam internally they develop the system, even sampai certified. Boleh. Tapi itulah syarat dia. Sesiapa yang lead the project tu, dia kena tahulah dia punya how to translate, keperluan requirement tu ke dalam tindakan. Itu saja, boleh. Memang boleh. Jadi bagi saya, dengan syaratnya satu, dia perlu tahu sama ada dia pergi training mana-mana training lah, mana-mana training yang biasa sesuai, understand the system requirement. Apakah itu requirement of the sistem pengurusan tenaga. Kalau ikut ISO 50001, dia ada daripada clause 4 sampai clause 10. Kalau guidelines on energy management system, dia daripada section 4 sampai section 8. Kena belajar lah. Pergi training, kemudian balik ke organisasi masing-masing ataupun syarikat masing-masing. Tapi itulah saya nak pesan lah, tak boleh buat seorang, dia kena buat through the energy management committee. Kena form a committee, kena buat secara in a team through the energy management committee. Buat seorang-seorang boleh, tapi agak lebih mencabar lah. Sebab tu tujuan dia dibentuk satu energy management system committee ataupun energy management committee,
sebagai macam biasalah safety committee, environment committee, macam biasa, nothing new. Okay, boleh. Okay, buat the team, translate all the requirement yang belajar daripada training tu kepada tindakan. Boleh. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah walaupun saya consultant untuk sistem usaha tenaga. Saya boleh bantulah mana company yang ada bajet, okay, mana yang ada bajet, okay, boleh dapatkan bajet. Mungkin nak shortcut sikit lah, sebab kita ni memang kita guide lah step by step. My team akan turun kat site kan, saya akan bagi training, okay, 2 hari training, training untuk sistem requirement audit system, training untuk internal auditors. Saya akan tunjukkan step by step lah. Step by step saya akan bimbing person in charge tu untuk bangunkan sistem dan juga laksanakan sistem. Boleh lah sebenarnya. Okay, kemudian saya akan conduct training, understand the system requirement. Kemudian kita akan conduct training untuk internal auditors. Kita guide juga how to conduct the internal audit dan sebagainya lah. Boleh. Memang boleh sangat. Kalau nak buat halaman tanpa perlu consultant. Kami ni, macam saya ni provide support service. Mana yang ada bajet, yang boleh dapatkan bajet, we are happy to help lah. As simple as that. Ada tu tak engage saya jadi consultant, engage saya jadi trainer je buat in-house training. Okay, datang dekat site buat in-house training 2 hari untuk system requirement, kemudian training untuk internal auditors 2 hari lagi, dan juga tunjukkan how to conduct the internal audit. Macam tu je. Lepas tu saya suka macam ni. Saya tak nak jadi RAM. Walaupun saya dapat tawaran untuk jadi RAM external, RAM type 2 external, saya tak nak. Sebab saya lebih suka provide support services macam ni. I can help company to develop the system, and the same time actually kita coach the RAM internal tu how to develop and how to implement the system. Kemudian dia akan jadi system owner, dia akan subsequently dia akan continue to improve the system. Itu sajalah. Kadang-kadang tu saya di trainer, saya hanya provide support service. Okay, kalau perlukan support service ada bajet, macam training tak perlu bajet, sebab dia kalau company yang Syaricorp, dia boleh bayar levy Syaricorp, dia boleh apply to levy, tak perlu bayar pun. Claim, we will claim direct to the Syaricorp. Consultancy lah. Consultancy tu of course lah, kenapa kita akan ada banyak man hours untuk my consultant teams akan datang and guide. So jawapan saya kepada pertanyaan tu, boleh ke adakah mesti lantik konsultan untuk buat sistem usaha tenaga? Tak semestinya. Bolehkah buat internally? Boleh, dengan syarat siapa yang in charge understand the system requirement, know how to translate into action, and will guide the whole team and management committee untuk buat. Okay, selalunya datang training dah, pergi training and so on. Okay, so boleh, jawapannya boleh sangat. Boleh sangat. In fact, itulah tujuan sebenarnya lah saya nak training. But training saya lebih kepada saya kongsi apa yang saya buat, apa yang saya practice di all my client dalam bentuk training. Maksudnya saya akan tunjukkan keperluan dan juga maksudnya saya akan tunjukkan what are required and then how to meet the requirement. Maksudnya saya akan tunjukkan the what and the how, the know how, not just explain the requirement. You must have this, you must have this. I tunjuk juga macam mana nak have this. Even I have a lot of examples lah. Lot of example daripada because kita dah bantu over 30 company certified kan. Sekarang ni dah currently at now April 2026 kita ada about 7 client yang dah engage kita untuk develop the system untuk legal compliant, untuk ECA compliant, bukan untuk certification. So insyaAllah dalam training saya boleh share banyak perkara, practical exercise dan juga practical item yang boleh translate terus into action. Okay, so jawapannya, mestikah lantik konsultan untuk buat sistem usaha tenaga? Tak semestinya. Bolehkah orang dalaman buat sistem usaha tenaga? Boleh. Okay, itu sahaja saya nak kongsi kali ini. Jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.